Dapat. Tali siapa ni? Weh, Princess Sotelo. Try. fish on. Fish on. Alright guys, barang daripada Sotelo ni, striker crank. Okay, yang ni dia sama crank juga, main bawah. Okay, jom kita tengok action dia. Tengok action dia. Oh, nampak tau. Nampak tau, ikan tengah berlari-lari. Alright, mantap. Okay, kita cuba test balik. Dia akan timbul, tapi bila kita karau, dia akan ke bawah. So, ikan-ikan bawah, hati-hati. Nampak sedap kan? Kali terang. Karau perlahan je. Sebab kita tak nak bagi dia terlampau ke bawah. Sebab bawah ni banyak akar-akar pokok. Okay, berenang cantik straight. Fium. Dapat. Tali siapa ni? Sini kita kena cuba je. Nampak dia punya action tu cantik lah main. Oh, dah ada langgar akar. Dia dah pergi sampai dasar dah ni. Bahaya. Terima kasih lah. Nampak ujung tip tu bergoyang-goyang. Maknanya dia tengah berenang-berenang lagi ni. Dia berenang dengan cantik. Okay, last cast kita. Semoga ada hasil. Alright. Cantik. Dia berenang. Kenapa ikan tak nak makan? Sayang ikan ni. Dia tak berhenti makan ni.